Saya tak boleh lah kalau tengok bos-bos yang baik sangat. Sebab dia mengingatkan kebodohan saya yang dulu. Menjadi baik tu tak salah. Itu memang perlu. Memang Islam ajar kita menjadi baik tetapi pada tempatnya. Bila kita hire adalah untuk dia buat kerja tersebut dan kerja tersebut perlu ada objektif yang nak dicapai dan objektif itu perlu diukur, perlu ada KPI, perlu ada something yang boleh kita measure performance dia. Kalau tak ada, kita berdasarkan sangkaan baik kita dan bersandarkan harapan yang dia boleh improve. Tapi bulan makin bulan, tahun makin tahun, benda yang kita minta, benda yang kita expect tak tercapai. Contoh, dah minta dah posting 1 ke 2 kali sehari pun tak boleh juga. Dah hantar pergi training, beli kos itu ini dan nak fire pula rasa kesian. So, faham tak dilema bos yang baik ni? Lagi lama anda lengahkan untuk faham konsep hiring, especially dalam team marketing, lagi banyak kerosakan, kerugian yang anda sedang buat pada company anda. Percayalah, ada banyak lagi talent yang 10 kali ganda lagi bagus daripada staff kita yang tak perform sekarang ni.